Dunia baru-baru ni dikejutkan dengan pendedahan menggemparkan fail Epstein. Rasanya sekarang saya dah tak perlulah kot nak terangkan apa bendanya fail Epstein tu kepada korang. Rasanya makcik kantin sekolah korang pun tahu. Siap dah pergi buat network analisis bagai. Ringkasnya, ia adalah pendedahan perbuatan yang amat-amat gelap, jahat dan kesyaitanan oleh golongan paling kaya dan paling elit dalam dunia. Termasuklah melibatkan beribu-ribu kali presiden negara yang paling berkuasa dalam dunia sekarang disebut-sebut dalam fail tu. Dan pendedahan ni kiranya mengesahkanlah banyak benda yang duk disebut-sebut dalam video koperasi yang badar sekolah saya duk tayang pada malam Jumaat. Kiranya ada pek dah jugalah benda tu. Annoyingnya. Tapi satu perkara yang juga sangat mengejutkan tapi kurang dibincangkan adalah keterlibatan manusia-manusia mega pandai, golongan-golongan ilmuwan intelektual yang disebut yang berada terlibat dengan Epstein. Pertamanya dan mungkin yang paling mengejutkan lah kot, rupanya mendiang ahli fizik paling terkenal di dunia pada generasi lepas, Stephen Hawking, sangat-sangat terlibat dengan Epstein dan pulaunya ni. Tak tahulah apa yang dia buat dekat situ. Satu lagi mamat intelektual yang kantoi adalah Lawrence Krauss. Ini mungkin ramai yang tak kenal, tapi sebenarnya dia sangat-sangat terkenal sebab dia pernah berdebat dengan seorang tokoh pendebat Muslim, Hamza Zorzi, dalam debat atheist versus Muslim antara yang paling besar lah kot dalam 20 tahun yang lepas. Oh, dan punyalah Totok Mahmat ni penunggang atheism, sampaikan dia suruh semua saintis untuk sepatutnya menjadi atheist militant. Dan dia perjuangkan supaya sains dianggap sebagai satu bidang ilmu yang atheistik. Jadi tak heranlah kenapa budak-budak sekarang jadi anti nak masuk dalam bidang STEM. Dalam email kepada Epstein, Lawrence Krauss ni siap membongkar lagi bila dia share tulisan Muslim yang jadi atheist disebabkan dakwah dia. Dan golongan intelektual barat yang termasuk juga dalam list ni adalah Richard Dawkins, kepala atheist militant yang terbesarlah dalam 20 ke 30 tahun lepas. Dia anti agama, anti Islam dan penunggang serta perosak sains. Saya dah banyak kali dah sebut pasal Mamat ni dalam podcast pun, saya duk tibai dia tanpa disuruh. Jadi dalam video ni tak perlulah nak panjangkan lagi. Dan beberapa lagi lah golongan akademik mega pandai yang terlibat dengan pengusaha pulau dari neraka ni. Dan yang paling menyedihkan bagi saya adalah Noam Chomsky yang disebut 6,000 kali lebih di dalam fail, 2,000 lagi banyak daripada Presiden Trump. Noam Chomsky ni siap ambil duit puluhan ribu lagi daripada Epstein. Tapi isteri dia kata Chomsky ni kena scare. Sarjana yang paling berpengaruh dalam dunia moden pun rupa-rupanya tak cukup bijak jugalah. Kena tipu, entah apalah mantra Epstein ni pakai. Kenapa orang yang sangat pandai, yang bergelumang dengan ilmu boleh terlibat dengan kejahatan? Pertamanya kita kena tengok apa persamaan antara diorang ni. Apa yang Epstein nampak pada golongan-golongan intelektual ni yang boleh jayakan agenda syaitan dia. Rasanya jelas agenda yang nak dibawa berdasarkan kepada senarai nama yang saya berikan tadi adalah penolakan terhadap Tuhan. Sebab cerita dia, kalau korang nak buat benda yang sejahat-jahatnya, syarat utamanya adalah korang kena percaya dulu bahawa Tuhan tak akan menghukum korang. Dan kalau orang percaya bahawa Tuhan tak ada, jadi tak adalah Tuhan yang akan menghukum diorang. Diorang boleh buat apa yang diorang nak. Lepas mati nanti diorang jadi debu. Buat apa nak kisah apa yang diorang buat dekat pulau Little Saint James. Dalam sejarah, golongan intelektual inilah yang banyak bertanggungjawab memesongkan keimanan manusia daripada fitrah bertuhan. Ini saya cerita sangat-sangat ringkas. Ahli-ahli falsafah zaman dulu antaranya dengan mereka menyalahgunakan akal, mereka cipta versi Tuhan yang wujud. Diorang taklah kata diorang tak percaya ataupun Tuhan tu tak wujud. Tapi versi Tuhan diorang ni adalah Tuhan yang sangat jauh daripada manusia, daripada kehidupan di muka bumi dan di alam semesta, di mana Tuhan langsung tak kisah apa yang kita manusia ni buat. Manusia buat baik ke, manusia buat jahat ke, Tuhan tak ambil tahu. Dan mungkin diorang kata Tuhan
patut tak tahu pun. Ini sangat berbezalah dengan Tuhan yang diajarkan dalam agama Samawi. Macam mana mereka yakinkan masyarakat yang sebenarnya sedia dah percaya kepada Tuhan secara fitrah, tapi diorang berbeza agama lah. Mereka banyak yang mensyirikkan Tuhan, tapi diorang masyarakat awam ni taklah menafikan Tuhan. Jadi cara mereka meyakinkan adalah dengan gunakan hujah-hujah falsafah ni lah. Malah mereka twist, mereka kata bahawa versi Tuhan mereka sebenarnya adalah lebih mensucikan Tuhan. Setelah revolusi Perancis dan revolusi industri, gerakan sekular makin naik disebabkan kebencian orang barat kepada agama dan kepada institusi agama, terutama agama Kristian lah. Sebab dekat Eropah tu punyalah banyak perang yang berpunca daripada perbezaan doktrin agama yang masyarakat awam tak tahu pun apa benda yang digaduhkan sebenarnya. Jadi masuk akal jugalah masyarakat Eropah jadi benci kepada agama dan kepada institusinya. Daripada kebencian ni, mereka bencikan agama, bencikan gereja, mereka jadi menolak Tuhan. Dan benda utama yang ditunggang oleh mereka sebagai senjata intelektual lah konon untuk menolak Tuhan malangnya adalah sains. Sebab waktu tu memang sains tengah berkembang majulah di barat, membawa perubahan yang tak pernah dialami oleh mereka selama beribu tahun. Cerita dia sepanjang sejarah manusia selama ni, manusia tak pernah gunakan sains untuk menolak Tuhan. Malah berlaku sebaliknya. Bila kita kaji keindahan alam ciptaan Tuhan, sepatutnya akan jadi lebih beriman. Tapi kemudian pada abad ke-19 berlakulah twist yang direka cipta yang tak pernah berlaku sangat sebelum ini, iaitu dikatakan pertembungan antara sains dengan agama. Dan lepas tu barulah timbul teori evolusi. Jadi dia sangat-sangat lambatlah dalam sejarah. Cerita dia asalnya Darwin sendiri pun tak gunakan teori evolusi ni nak menolak Tuhan. Tapi senang cerita, dia hilang kawalan terhadap teori dia sendiri. Selepas dunia diselubungi oleh sekular dan juga atheism, korang tahu apa yang berlaku? Kemusnahan dan pembunuhan terbesar dan terdahsyat dalam sejarah manusia yang jauh mengatasi segala macam konflik manusia yang beragama. Kita diajar bahawa sepatutnya ilmu pengetahuan itu lebih membuatkan manusia jadi rendah diri, lebih membuatkan manusia jadi berakhlak, nak menjaga dunia. Tapi nampaknya sekarang tak macam tu. Manusia-manusia intelektual mega pandai inilah nampaknya membawa kepada kerosakan terbesar di muka bumi. Kalau pencuri jahil mencuri makanan sebab lapar, dia kena belasah, dia kena penjara. Tapi pencuri pandai, dia ciptakan sistem yang boleh mencuri berbilion kali ganda lagi banyak jumlahnya daripada pencuri jahil tadi tu. Tapi pencuri pandai ni bukan setakat tak ditangkap, mereka malah menguasai undang-undang. Kalau penyangak tak ada SPM, belasah orang guna tumbukan dia, kita anggap dia adalah jahat. Tapi penyangak pandai yang orang gunakan drone autonomous dan mengancam semua orang dengan nuklear, ini dipuji dalam filem. Kalau orang pandai, dia mencipta ciptaan yang tahan lama, yang berkualiti. Tapi sebenarnya orang yang mega pandai, orang-orang genius, dia mencipta produk yang akan rosak setiap 3 tahun. Mereka juruterakan produk supaya memaksimumkan ketagihan, membuatkan orang berulang-ulang akan beli. Kalau orang jahil, dia kacau perempuan terus kena tangkap, baguslah. Tapi orang pandai, mereka buat pulau supaya mereka boleh membuat kerja-kerja terkutuk tu berkali-kali ganda lagi teruk. Bersama klien-klien paling berpengaruh, paling berkuasa, mereka tak ada yang kena tangkap sampai sekarang. Bagaimanapun, video ini bukanlah nak kata bahawa kita jangan jadi pandai ke apa. Kita kena jadi pandai, kena menuntut ilmu, Tuhan suruh. Tapi lebih daripada sekadar ilmu maklumat yang sekarang ni semua orang dah ada akses yang sangat-sangat banyak dekat hujung jari je, dekat prompt AI yang korang duk copy paste dekat ruang komen tu. Ilmu berperanan lebih lagi. Ia sepatutnya memandu kita untuk menjadi insan yang lebih baik, yang lebih berakhlak, dan memandu kita jadi manusia, menjadi khalifah untuk menjaga alam dan tak nak sebarkan kerosakan di muka bumi.